Aurora ni dia bukan pakai jadi macam lutut macam kita baby dulu. Memang tak lah. Memang tak boleh. Ni, dulu saya ada masalah lutut lah. So saya masalah lutut sebab saya suka main bola, saya suka main futsal. Jadi lutut saya kiri kanan ni dah, orang kata dah total loss lah. Kiri dah meletup, kanan dah berpusing. So masalah dia adalah dia akan sentiasa sakit, merada dan bengkak. Bengkak tu memang bengkak betul tau. Dia nampak perbezaan lutut kiri dan kanan memang nampak. So saya dah cuba macam-macam perubatan, dah pergi urut, bekam, jumpa doktor. Cuma kita just ambil painkiller dan sebagainya lah, ubat anti radang, anti bengkak. Dia bukan tak okey, dia okey je. Tapi sekejap, lepas tu dia sakit balik. Tu yang tak best tu. Sebab kita still bekerja. Kita still ada benda yang kita nak kena buat. Dan saya ingat masa tu, saya kena solat duduk hampir 3 bulan. Masa tu Ramadan. Masa tu PKP, Ramadan PKP, duduk kat rumah, semalam duduk. Tak boleh nak bangun, tak boleh nak sujud. 3 bulan macam tu. Sampailah saya jumpa Aurora. Aurora ni saya diperkenalkan oleh Ustaz Adlan lah, upline saya. So dia dah banyak kali jumpa, try, semua kita rasa macam benda tu, satu takut tipu, takut tak okey, takut membazir kan. Tapi lepas saya kaji, saya pun cuba lah. Sebab dah sakit lutut kan. Hari pertama saya cuba tu okey, hari kedua tu saya demam. Tapi dia kata relax je, mungkin ni ada krisis, minum air banyak. Dan Alhamdulillah, hari ketiga sampailah sekarang, hampir dalam setahun lah. Tapi saya pakai sedar dalam 3 minggu awal tu, lutut saya dah tak bengkak, dah tak sakit, dah tak meradang. Tapi saya nak beritahu kat sini, lutut saya ni bukan kembali pulih macam dulu tau, macam saya mula-mula, tak. Tapi dia tak meradang, tak sakit dah. Tu dah okey dah. Ada orang yang bertanya dengan saya, pakai Aurora ni boleh sembuh ke sakit kita ni? Dia bukan sembuh totally, tapi daripada lutut sakit dah makin okey. Tu dah sangat okey dah. So kena ingat, Aurora ni dia bukan pakai jadi macam lutut macam kita baby dulu. Memang tak lah. Memang tak boleh. Tapi yang kita nak, kita makin okey, tak sakit, nak tidur pun dah tak ada masalah. Dulu kalau saya masa tengah sakit tu, nak tidur pun tak boleh sebab dia berdenyut. Dia tom ice. Tidur tu kaki dekat lantai, badan dekat tilam. Sebab apa? Kat lutut tu ada ais. Kalau tak sakit. Macam tu lah. So tu saya pun testimoni lah tentang Aurora. So mana-mana orang yang rasa macam benda ni scam, saya rasa cari orang betul-betul nak boleh explain pasal benda ni. Benda ni bukan scam, benda ni memang perubatan. Cuma kat Malaysia mungkin tak popular, tapi kat Jepun sangat popular lah tentang Aurora ni. Okay. Kontak nurse segera di sini ya.